So objektif utama ni sebabkan kita adakan permainan ni. Ini bukan kali pertama yang kita anjurkan di Parlimen Tambun. Sebelum ni Parlimen Tambun tak ada pernah anjurkan sukan kabadi. Maka kami dalam kelab belia bercadang supaya adakan satu permainan kabadi ini bukan hanya satu sebabkan kali pertama, tapi kita nak memupukkan semangat perpaduan untuk menggalakkan, untuk menunjuk kepada bangsa-bangsa lain supaya kita nak lebih orang kata menarik perhatian daripada bangsa-bangsa lain supaya menyertai kami di permainan kabadi, dan juga mahukan lepas ni di Parlimen Tambun sebabkan Parlimen Tambun ni merupakan kawasan Perdana Menteri. Maka kita mahu benda ni jadikan satu inisiatif yang baru supaya lebih memartabatkan konsep Malaysia Madani di kawasan, terutamanya di kawasan PMX. Dia macam di kabadi ni dia ada beberapa konsep yang mana kita kena lihat kepada fizikal jurulatih kita ada sini. Dia boleh pada pandangan sebabkan apa syarat yang kita harus ada supaya kita masuk sekolah rendah, sebab mungkin cara latihan mereka, dan juga kita inisiatif ni inisiatif yang bagus. Kalau kita mula daripada sekolah rendah, benda ni akan lebih martabat pada masa yang akan datang. Cuma kita memohon juga kepada kerajaan tempatan atau kerajaan persekutuan supaya dapat juga membawa sukan-sukan seperti ini dalam sekolah rendah, sebab kita sedia ada jurulatih sedia ada. Saya rasa benda ni tak akan jadi halangan, tapi kalau boleh kita mahu benda ni dibawa di peringkat sukan sekolah rendah supaya akan dapat dimartabatkan pada usia yang lebih awal. Benda ni boleh kita akan cadangkan pada peringkat Kementerian Pendidikan, Kementerian Sukan supaya dapat kita masuk di peringkat sekolah rendah dengan jurulatih yang sedia ada. Mungkin kita dapat boleh latihkan pelajar-pelajar yang daripada peringkat sekolah rendah awal. Boleh actually sebab dalam negeri-negeri lain macam Selangor wilayah kan, dia orang memang dah start dari sekolah rendah, sekolah menengah, dia memang ada pertandingan MSS, MSSM macam tu. Tapi kat Perak ni dia kurang berwawas lah, saya boleh cakap. Sebab ada kalangan India yang memang tak tahu cara untuk main kabadi pun setakat ini. Macam saya pun dulu masa umur 17 baru saya tahu. Okey, saya tahu kabadi, tapi cara untuk main kabadi memang saya kosong, memang tak tahu. Tapi lepas tahu tu, okey, saya tahu okey ni cara main kabadi betul. Sebab according to parents, kalau main kabadi je kaki patah, tangan patah. Tak. Kalau you tahu main kabadi dengan cara yang betul, no injury. Macam contoh saya tak pernah kena injury masa main kabadi. Sebab saya tahu cara main kabadi, dan kalau ikut cara yang betul untuk main kabadi, kita boleh main dengan safety lah nanti. Of course, sebab kita memang kurang dapat support dan inisiatif daripada orang luar selalu. Tapi saya tengok kali ni Kelab Belia Makmur dia offer kita untuk menjalankan tournament ini, sebab kita memang ada long list player, atlet long list yang 20 orang. Sebab dulu saya dah tapis 40 sampai 20 dah. Tapi kalau untuk 20 ni saya kena bagi dia orang main, baru saya boleh dapat dia orang atlet boleh dapat exposure kan. Kalau macam sekarang Kelab Belia Makmur memang tolong saya untuk mendapatkan atlet kita dapat exposure lah, macam main tournament macam ni kan.